Nombor 3. Bau bangkai dalam Iswara. Menerusi YouTube The Kainis, seorang lelaki beli kereta Iswara second hand murah, cuma RM1,000. Elok, aircon sejuk. Tapi siapa sangka kereta ni simpan misteri ngeri. Satu hari dia ajak isteri dan anaknya keluar. Sayang, jom siap. Kita jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Tapi masa dalam perjalanan, bau busuk tiba-tiba muncul dalam kereta. Macam bangkai. Papa kentut ke? Tanya anaknya. Taklah, takkan teruk sangat bau papa kentut, katanya sambil tahan muntah. Sampai area Karak, kereta mati tiba-tiba. Hah? Minyak penuh kot. Dia call Pomen. Pomen sampai, start je elok hidup. Tak ada masalah bang, kata Pomen. Tak sampai 15 meter kereta mati lagi. Terpaksa call Pomen yang sama. Kali ni cas lebih. Sampai 15 km, kereta mati lagi. Puas tak hidup juga. Aku call lagi Pomen tadi. Saya boleh datang bang, tapi cas lebih sikit lah sebab jauh saya nak datang, kata dia. Aku cakap, okey, tak apa, datang je. Dan dia pun sampai. Dia start sekali je, terus kereta tu hidup. Situasi tu jadi 3 kali dan kali ni di R&R selepas selesai dia pergi ke tandas dan terserempak dengan budak lelaki muda yang hanya tersenyum melihatnya. Tiba-tiba, budak itu menegurnya. Abang dalam kereta tu ada makhluk yang tak tenteram. Dia masih lagi ada dalam kereta abang tu. Saya boleh tolong bersihkan. Budak tu minta semua turun. Isteri dan anak keluar, tiba-tiba anaknya menjerit. Papa, ada pocong dalam kereta. Biar dia. Nanti kawan papa halau. Katanya tenang. Walau jantung dah nak luruh, budak muda tu baca doa, renjis air dan pocong tu melompat keluar lari masuk ke dalam tandas. Kemudian dia hulur RM100 tapi budak tu senyum sambil berkata, saya ikhlas tolong bang. Sampai sekarang dia tak pernah pandang Iswara tu dengan rasa yang sama lagi. Masa turun tu, anak bujang aku nampak ada pocong dalam kereta. Papa, abang nampak pocong papa. Nombor 2. Kereta berhantu di tingkat mezzanine. Menerusi YouTube Malam Seram, seorang lelaki berkongsi kisah seram di sebuah parking pusat beli belah. Malam tu dia nak tengok wayang. Macam biasa dia letak kereta di tingkat mezzanine, tingkat paling sunyi dan jarang orang guna. Masa nak parking, dia nampak sebuah Proton Saga lama berlumut, tayar kempis, macam dah lama terbiar. Lepas habis movie, dia turun semula ke tingkat tadi. Masa nak buka pintu kereta, dia perasan macam ada yang perhati dari dalam kereta lama tu. Bila toleh, kosong tapi kereta tu tiba-tiba bergoyang perlahan. Bulu roma terus meremang. Dia genggam kuat steering lock dan berjalan perlahan ke arah kereta tu. Apa yang pelik, di cermin tingkap ada tulisan perkataan tolong. Macam kereta lama yang dah karat, dan kalau dia bergerak sikit ada orang di dalamnya, dia akan bunyi besi karat. Macam itulah bunyi kriuk kriuk. Woi, janganlah main-main, jeritnya. Beberapa saat kemudian, kereta tu bergoyang lagi. Kali ni ada suara sayup-sayup meminta tolong. Dia yang juga seorang doktor terus ke kereta itu, lap cermin dan pecahkan tingkap. Tapi kosong. Tiba-tiba suara tolong kedengaran lagi. Dia buka bonet belakang tapi yang ada cuma sepasang kasut boot. Kedengaran suara seperti orang berbisik datang daripada dalam kereta. Tiba-tiba datang seorang Pak Gad. Encik buat apa tu? Dia pun ceritakan segalanya. Tapi jawapan Pak Gad itu membuatkannya terkedu. Kereta tu memang dah lama ditinggalkan. Tiada laporan hilang pun. Tapi encik, kalau balik nanti bacalah apa-apa ya. Takut benda tu ikut balik naik kereta encik. Dia terus memandu pulang dalam ketakutan sambil baca ayat kursi. Selepas berborak dengan Pak Gad, dia pesan jangan parking di situ lagi. Dia juga pesan nanti bila nak balik, sebelum masuk kereta, baca-bacalah ya yang patut. Takut benda tu berpindah ke dalam kereta aku pula. Tapi sampai hari ni dia masih tertanya-tanya siapa yang minta tolong malam tu. Nombor 1. Teksi sapu berpenghuni.
Menerusi YouTube Syahrul Chapters, Pak Mat umur dah cecah 60 tahun tapi masih lagi gigih bawa teksi sapu di kampung. Suatu hari kereta rosak dan dia hendak mencari kereta baru lain, akan tetapi ada satu kereta lama murah yang dia beli di kedai terpakai telah menghantui hidupnya. Kenapa murah sangat ni bang? Tanya Pak Mat curiga. Satu hari tu Pak Mat jumpa seorang peniaga kereta terpakai. Peniaga tu ada kereta lama, harga murah sangat. Dari luar nampak okey walaupun agak usang, tapi Pak Mat perasan muka peniaga tu macam cemas je bila dia tanya, kenapa murah sangat ni bang? Tak ada apa-apa pun, cuma orang tak berani nak pakai kereta ni sebab ada yang cerita orang nampak hantu dalam ni. Tapi kalau abang berani beli je lah, kata penjual itu. Saya ni dah tua bangka, tak ada hantu nak kacau saya lah. Saya ambil je janji harga okey, seluruh Pak Mat sambil gelak kecil. Malam pertama bawa kereta tu, elok je sampai satu simpang. Ada lelaki tua tahan teksi, tak banyak cakap, cuma senyum. Tapi bila sampai destinasi hilang, tempat duduk belakang kosong. Bukan tadi ada orang duduk? Pak Mat garu kepala dan bulu romanya meremang. Keesokan malamnya, dia ambil penumpang perempuan muda, pucat, berbaju putih. Tapi bila sampai destinasi dan Pak Mat pandang belakang untuk minta bayaran, penumpang tu dah hilang. Kerusi belakang tu kosong. Pak Mat terus garu kepala macam tak percaya. Sebab dia yakin memang tadi ada penumpang. Arah jalan ke kawasan sunyi. Sampai satu tempat gelap, dia kata, "Pakcik, berhenti dekat sini." Bila Pak Mat toleh ke belakang, tempat duduk kosong lagi. Tiba-tiba kereta mati. Suasana sunyi, gelap kiri kanan pokok. Kemudian kedengaran suara ketawa, halus macam budak kecil. Dia pandang cermin sisi perempuan tadi, berdiri di luar, senyum sambil melambaikan tangan. Masa tu Pak Mat terdengar bunyi gelak halus dekat luar kereta, macam suara budak kecil. Pak Mat dah mula berpeluh. Pak Mat pandang cermin belakang dan terkejut besar bila nampak perempuan tadi berdiri dekat luar kereta, tengah senyum sambil lambai-lambai dekat dia. Pak Mat menjerit dan lari cari bantuan. Sampai di Pekan, dia menghubungi kawannya Karim dan ceritakan apa yang berlaku. Mungkin betul kisah pasal kereta tu. Tak semua kereta murah tu berbaloi. Terkadang mungkin ada sebab kenapa seseorang tak nakkan sesuatu barang tu, kata Karim. Pak Mat angguk dan membuat keputusan untuk jual semula kepada peniaga sama.